Sebab orang muda buat 2-3 kerja, dia diletihkan oleh kehidupan yang bukan untuk masa depan. Diletihkan kehidupan untuk gaya hidup dia. Sebab kata Mak Noh Zakaria, dia nak pergi minum kopi mahal, dia nak bawa girlfriend weekend, dia nak bawa kursi lebar, dia letak dekat petak lot parking, duduk menikmati gaya hidup. Jadi Mak Noh Zakaria kata pergi kerja. Sebab nanti kau kan nak bergaya. Pergi kerja. Nanti kau kan nak melepak-lepak. Pergi bekerja. Nanti kau kan nak menunjuk gaya hidup kau, Instagram kau tak ada video baru. Pergi bekerja. Nanti kau akan bercuti. Sebab like dekat Instagram dan TikTok kau tak banyak sebab kau tak nampak bergaya. Jadi tuan-tuan kena ingat bahawa tahun depan, dan lagi saya fahamlah trend dia sekarang ni, kita harap lebih banyak subsidi. Kita harap secara realitinya apa yang kita harap tu hanya kerana beban hutang kita dah banyak. Kita dah beban hutang banyak, ataupun saya tak kata beban hutang, kemahuan gaya hidup kita yang banyak. Untuk adik-adik yang muda ni, Mak Noh Zakaria, saya suka Mak Noh Zakaria. Pagi tadi saya tertengok video dia, saya pun follow lah Mak Noh Zakaria ni, video dia. Jadi nak kena garang macam Mak Noh Zakaria ni. Jadi siapa boleh yang tengok Mak Noh Zakaria? Orang muda kena buat 2 kerja, 3 kerja. Tapi cara Mak Noh Zakaria menyindir betul. Bekerja kuat dan menjadi penat kerana gaya hidup. Mak Noh Zakaria tegur. Betul lah. Saya pun tak begitu perasan. Tapi saya tanggung anak saya ni. Saya pun faham je. Kadang-kadang nak cakap dengan Syair. Ayah ni rasanya tak menanggung. Dah sekolah Syair ni, ayah tanggung sekali gaya hidup Syair sebagai pelajar. Kalau cakap macam tu, luka lah hati dia. Tapi Mak Noh Zakaria aja macam tu lah. Okay. Nak tegur, ayah ni tanggung Syair belajar ke tanggung gaya hidup Syair sebagai pelajar? Dia dah jadi macam tu lah. Dengar betul lah. Ni ayah ni saya cerita ikhlas. Saya ada anak masih belajar. Kalau saya cakap nanti kecil hati lah. Saya berani cakap macam ni, anak saya dia tak kecil hati. Cuma kalau saya kata kalau tuan-tuan orang biasa lah yang tak boleh bergurau dengan anak dan tak boleh buat anak tuan-tuan menjadi kebal dan tak koyak. Jadi ayah ni sebenarnya tanggung Syair sebagai pelajar ke menanggung gaya hidup sebagai pelajar. Sebab dia dah ada lifestyle gaya hidup. Dengar dulu. Dulu mak ayah kita tanggung, kita belajar. Berarti jangan lapar waktu rehat. Kita bawa duit sekolah tu. Betul? Sekarang ni kita fikir kan, duit minyak ni betul-betul ke daripada hostel bagi kampus? Kita fikir kan, tak apalah kalau naik duit minyak motor, betul ke daripada hostel bagi kampus ni? Ini betul ke duit minum? Sebab dia termasuk sekali dengan kafe, termasuk sekali dengan jalan-jalan hujung minggu. Ayah ni menanggung orang belajar ke? Ayah menanggung gaji hidup seorang pelajar. Anak kita discuss lah. Tapi saya discuss lah dengan tuan-tuan. Jadi kata Mak Noh Zakaria ni, kesianlah tengok orang muda buat 2-3 kerja. Sebab orang muda buat 2-3 kerja, dia diletihkan oleh kehidupan yang bukan untuk masa depan. Diletihkan kehidupan untuk gaya hidup dia. Sebab kata Mak Noh Zakaria, dia nak pergi minum kopi mahal, dia nak bawa girlfriend weekend, dia nak bawa kursi lebar, dia letak dekat petak lot parking, duduk menikmati gaya hidup. Jadi Mak Noh Zakaria kata pergi kerja. Sebab nanti kau kan nak bergaya. Pergi kerja. Nanti kau kan nak melepak-lepak. Pergi bekerja. Nanti kau kan nak menunjuk gaya hidup kau, Instagram kau tak ada video baru. Pergi bekerja. Nanti kau akan bercuti. Sebab like dekat Instagram dan TikTok kau tak banyak sebab kau tak nampak bergaya. Mak Noh generasi tuan-tuan. Maka saya jelaskan pada tuan-tuan, bila Mak Noh Zakaria punya video saya tonton dan saya tekan dan tengok semua video dia, saya bersetuju dengan pandangan dia mengatakan bahawa betul lah buat 2-3 kerja. Saya baru perasan rupanya buat 2-3 kerja bukan simpanan masa depan. Buat 2-3 kerja kerana telah terbeban dengan gaya hidup hari ini. Itu saya jelaskan kepada tuan-tuan, kata satu gambaran baru yang saya pelajari daripada Mak Noh Zakaria. Kerana saya tak berada dalam zaman Mak Noh. Sebab zaman saya dulu tak ada istilah 2-3 kerja lagi. Sebab kita taklah rajin. Generasi saya ni taklah rajin. Kita buat satu kerja je. Cuma kita buat kepakaran yang pelbagai dalam satu kerja, supaya di tempat kerja yang kita buat kepakaran pelbagai, kita ni calon untuk mendapat jawatan lebih tinggi pada tahun berikutnya. Berarti saya ni jadi wartawan. Saya buat kerja menulis rencana nak menunjukkan kepada bos saya, level saya ni bukan saja wartawan yang melaporkan apa orang cakap. Saya dah menulis rencana dengan memikirkan apa daripada sesuatu kesan peristiwa yang saya boleh bawa orang ke depan, dengan harapan dengan menggambarkan tulisan-tulisan saya tu jawatan saya untuk membuat pertimbangan isu semasa dinaikkan. Dulu kita buat satu kerja, cuma kita invest dalam kerja tu supaya jika ada jawatan yang terbaik untuk mengisi kenaikan pangkat, kita lah orang tu. Jadi kita invest di atas dalam kerja kita. Okey. Cuma bila bapak saya dulu pun tuan-tuan, arwah bapak saya pun buat 2 kerja sepenuh masa sepanjang hayat dia. Sepanjang ayah saya meninggal 72 masih lagi bekerja kerana tak reti berehat. Masa muda dia menjadi buruh madar. Selepas buruh madar 6 jam sehari dia kayuh beca. Ayah saya pada hari Minggu dia akan kayuh beca 12 jam. Keluarga saya tak pernah hidup senang. Cuma bertahan daripada untuk tidak miskin lebih teruk. Bapak saya bekerja sampailah dia meninggal. Saya dah hidup senang, musuh bapak saya berhenti kerja. Saya nak bayar gaji kat dia. Bapak saya tak nak. Meninggal dalam keadaan menjadi penjaga kepada premium pasir di negeri Johor. Pergi kerja. Tak nak berhenti dia. Sebab dah terbiasa. Yang saya cerita sekarang, yang kita cerita sekarang ni, mak ayah kita ni dia buat 2-3 kerja tak apa. Sebab jalan dia nampak menanggung anak-anak kita. Yang kita cerita ni sekarang, adik-adik kita yang buat 2-3 kerja untuk menanggung gaya hidup. Anak dia tu adalah gaya hidup. Okey? Tanggungjawab dia tu gaya hidup. Kita kata gaya hidup ni boleh membantu tak? Kalau anak besar, Allah bagi tanggungjawab
tanggungjawab amanah. Okey, membesarkan anak tanggungjawab. Bapa yang baik akan dipertanyakan. Cuma penanggung gaya hidup ni, hanya seperti kata Mak Noh Zakaria ni, menanggung gaya hidup ni apakah satu keperluan? Ambil sajalah pandangan orang yang berjaya membuka banyak minda saya bila saya tonton 7-8 video dia pagi tadi, Mak Noh Zakaria. Jadi semua ni ramai ni tengok. Mak Noh pun besar rakan ni. Mak Noh ni adalah orang yang sentiasa menasihatkan generasi dia dengan cara dia sangat cynical tapi very smart. Satu bakat lah Mak Noh ni. Dia cynical very smart. Saya cynical tak smart. Saya cynical, saya kasar. Sebab saya datang daripada generasi yang straightforward. Mak Noh dia lebih skillful dengan generasi dia. Cynical tapi bunyi dia komedi. Sebab Mak Noh ni adalah saya bapa untuk mengenaskan generasi anak saya. Sebab Mak Noh ni adalah orang yang paling faham adik-adik dia. Saya akan cari Mak Noh kalau dia berada di Kuala Lumpur dan dia boleh datang. Tak ada masalah, kita panggil dia. Maka bila Mak Noh kata tu, jadi satu pemikiran yang panjang kepada saya. Iaitu kata Mak Noh, rupanya 2-3 kerja yang dilakukan oleh generasi muda. Yang sebelum ni saya ada fikir generasi muda ni kerja kuat. Sebab anak lelaki saya pun buat 2 kerja. Selain bekerja dengan saya, dia pergi buat kerja lain juga, satu lagi. Dan Sabtu Ahad pun dia kerja. Saya ada anak lelaki nombor 2. Yang sekarang baru saya nak membuat saya berfikir untuk saya bertanya dengan dia, ada tabungan tak hasil 2-3 kerja? Atau buat dia gaya hidup? Saya rasa tidaklah sangat. Sebab mostly dia di studio je. Dan dia pun tak pandai, bukan tak pandai, dia tidak pernah meluaskan pergaulan dia. Sebab dia salah satu anak yang 3 anak saya ni, 1, 2, 3 ni adalah anak-anak yang kurang bergaul. Yang menghabiskan masa dalam apa yang dipanggil skop kerja. Saya anak bongsu saja yang paling luas jaringan kerja dia. Sebab dia setiap anak ni ada pattern yang berbeza. Jadi bila Mak Noh kata, bangun pergi kerja, kau akan kena buat 2-3 kerja, baru saya terfikir bahawa ramai selama ni kita kata beban kepada anak muda ni adalah kos sara hidup yang tinggi. Bila Mak Noh buka saja cerita dia tadi, baru saya faham bahawa Mak Noh, cara Mak Noh menyindir dan menegur generasi dia, kan kamu telah memilih gaya hidup yang membebankan. Kau dah pilih kereta, kau dah pilih gaya hidup untuk menggambarkan diri kau dalam Instagram dan diri kau di TikTok sebagai orang yang sukses. Sekarang bangun pergi kerja. Maka saya terfikir untuk pertama kali bahawa betul Mak Noh ni cakap, kerana kita ada kos kopi yang mahal, kita ada kos weekend yang mahal, dan kita ada kos untuk park diri kita di media sosial. Kerana ni kos bermedia sosial lah kita panggil. Sebab kita tak buat konten yang biasa. Anak-anak muda banyakkan show off dia adalah konten gaya hidup. Berarti kadang nak stable kan dia punya lifestyle yang dia dah portray di media sosial, IG dia dah portray di TikTok dia, maka dia pergi bekerja dengan teruk untuk mengekalkan gambar-gambar yang dia ambil, kehidupan harian yang dia bina di atas gaya hidup, untuk membolehkan orang ingat itulah dia. Tapi Mak Noh kata orang tak tahu kau penat, kau terpaksa bekerja berhari-hari. Jadi saya pun terfikir, dia berbeza. Generasi bapak kita dulu memang buat 2-3 kerja. Bapak kita buat 2-3 kerja, memang kerja yang ada tak cukup menyara keluarga. Jadi baru saya terfikir pagi ni, betul lah Mak Noh Zakaria cakap, kerja yang berat adalah kerana menanggung gaya hidup. Patut kena fikir balik. Sebab satu, kamu jadi letih. Yang kedua, segala kepenatan kamu yang ada hari ini tak memberikan apa-apa. Jaminan tak ada tabungan kamu ke, kerja tu untuk memajukan diri. Jadi saya teringat zaman saya orang marah bukan patut 2-3 kerja. Zaman saya orang marah kepada multitasking. Zaman saya, tuan-tuan, sekarang ni orang stres 2-3 kerja. Zaman saya orang marah multitasking. Syarikat mengecilkan kos operasi dengan mencantumkan jawatan. Assistant producer dah tak ada, producer buat semua kerja. Okey, senior producer dah tak ada. Okey, senior producer dah tak ada, kita lupakan senior producer, manager jaga. Jadi daripada 4 jawatan, assistant producer, senior producer, manager, kita keluarkan jawatan senior producer yang menyambungkan piawaian memantau kerja producer dan mengambil arahan daripada manager. Kita hapuskan jawatan ni, dengan komunikasi ni diteruskan. Manakala assistant producer ni pula, kalau kita dah komunikasi dengan producer, assistant ni akan jadi orang yang tertinggal sebab maklumat datang pada bos dia. Kalau kita komunikasi dengan assistant producer pula, bos dia nanti terpinga-pinga. Kita hapuskan 2 jawatan ni, menjadikan 2 orang yang bekerja. Jadi kerja saya menjadi lebih banyak kerana saya kena ambil kerja senior producer. Saya manager terus pantau je program. Dah hilang dah glamour producer baca report program dia. Dulu jadi manager, report program, datanglah 4 producer. Rating turun sikit, kandungan tak elok, bajet kena besarkan. Oh, macam mana bajet tak ada ni. Kau ni program kau tak naik-naik. Itu tahun pertama saya jadi manager. Sekitar 2004, 2005. Tahun pertama jadi manager. Tahun 10 tahun terakhir saya bekerja. Saya kena jumpa sampai ke cameraman. Jumpa cameraman, macam mana kita nak gerak. Aku tak boleh lepaskan kau dengan 3 kamera. Program ni 2 kamera. Okay? Dan kau dapat assistant seorang je. Kita tak nak lagi dah soundman dah tak ada. Assistant tu, assistant cameraman lah, dia sedia kabel apa semua, dia yang kena buat sound. Dulu kita ada cameraman, assistant cameraman, soundman. Sekarang tuan-tuan tak, ada cameraman je, dia soundman, dia pakai sendiri. Generasi sekarang, daripada 2015 tu, sekarang ni ada seorang cameraman sound dekat telinga dia. Mata dia kena cekap tengok gambar, telinga dia kena clear dengan audio. Dulu, zaman dulu, kita nak kena buat lah, tak payah dah. Producer keluar dengan seorang je. Producer tu lah type script, apa yang dia nak buat dalam konten dia. Producer tu lah direct shot, dia tulis storyboard. Producer tu lah
lah direct dia punya host, balik producer tu lah jumpa editor, edit gambar, dan producer tu lah datang jumpa dengan saya, manager. Jadi saya lah kena turun pasal dah tak ada senior producer. Saya pula turun pula kepada producer tu, di mana tim dia nak buat cut cost. Saya kena cakap lah dengan cameraman, saya kena cakap dengan tim dia. Lama kelamaan saya kata, waktu kita kerja dulu, inilah beban yang berat, kita panggil multitasking. Saudara tengok Mak ni tuan-tuan bapak macam saya ataupun tuan-tuan muda, senang je. Jangan tengok Mak punya karakter, how Mak drive dia punya point of view dalam hidup. Kita kena ada point of view macam Mak Noh mungkin tak disukai kerana cynicalism dia, tak ada masalah, saya okey sebab saya orang cynical. Mak Noh mungkin tak disukai kerana style dia, tak apa. Yang penting adalah orang tua macam saya terbuka pandangan hari ini kerana melihat apa yang disampaikan oleh Mak Noh. Jadi orang buat 2-3 kerja ni, katalah macam anak saya sekarang, dia kerja dengan saya, satu dia buat kerja lain, mana satu kerja yang lebih penting dia bekerja. Cuma saya kena fikir, bolehkah, betulkah dia bekerja berat untuk memajukan diri dia, ataupun dia kerja berat untuk melangsaikan gaya hidup dia. Okey, melangsaikan gaya hidup. Ini menjadi pertanyaan besar yang saya dapat jawapan daripada Mak Noh, yang selama ni saya tak tahu, bahawa orang yang bekerja 2-3 kerja, sebenarnya dia tak ada prospek ke depan pun. Dia sedang menanggung prospek belakang kerana dia dah beli kereta, dia dah committed portray diri dia shock. Dia shock kerana 40 like, dia shock kerana 150 like, ataupun dia shock kerana 10,000 like, kerana dia memaparkan gaya hidup dia yang menjadi impian kepada orang lain, seolah-olah dia telah mencapai impian tu among orang yang follow dia. Dia dah beritahu dia dah capai, yang lain tak capai. Yang lain tak capai lah sebab buat satu kerja, dia buat 2-3 kerja, maka dia rasa dia telah menjadi idola kerana telah mencapai gaya hidup minum kopi tu, bawa kerusi director tu, duduk melepak dengan kawan-kawan, parking belakang, nampaklah dia punya kereta Honda Civic. Okey, orang tu rasa dia telah mencapai, tapi sebenarnya betul dia capai, tapi akhirnya pencapaian dia tu telah menjadikan dia adalah fake icon, di mana terpaksa kerja 2 dan kerja 3. Ya, saya teringatlah dulu, rupanya sekarang 2 kerja 3 itu. Yang dulu zaman saya 2-3 kerja kena buat ni jadi perbalahan dalam syarikat adalah kerana pekerja kata gajinya tetap satu. Gajinya tetap satu, kita punya jawapan kita dah tak mampu lah mempunyai ramai pekerja, sama ada syarikat tutup ataupun syarikat berjimat cermat. Itu saya jelaskan. Maka apa yang saya kongsikan dengan tuan-tuan adalah untuk melihat sama ada kita meletakkan diri dekat track mana. Saya cerita kat tuan-tuan kan, saya pun sama je macam budak-budak sekarang, kerja tetap kena kuat. Saya pun bekerja 7 hari seminggu. Saya ni macam budak yang Mak Noh kata lah. Bangun bang, kena kerja. Kalau Mak Noh kata saya, kau kan itu, kau kan ini, pakai baju jean, pakai baju apa, kau kan pakai barang semua ado-adoan. Bangun bang, kerja. Macam itulah Mak Noh menjerit kat telinga saya. Jadi saya jelaskan kepada tuan-tuan, kita review, benarkah? Ni saya cerita ni bukan aku benar lah. Maksudnya sampai peringkat saya ni memikirkan apa yang Mak Noh cakap. Sebab saya pun macam budak Mak Noh cakap. Di mana saya bekerja 7 hari seminggu, cuma saya tak pergilah healing. Saya tak adalah kereta yang di luar tanggungan. Saya beli kereta yang mana saya tak mampu lagi committed dengan bank. Saya nak pakai Bima ke, saya nak pakai apa Merc ke apa kereta saya nak pakai, yang saya akan ukurlah diri saya no more bank, dengan rumah satu je. Okey, saya dah ada satu je. Cuma saya kerja kuat adalah kerana saya takut fikiran saya menurun. Berarti lebih banyak saya bekerja, fikiran saya menjadi lebih tajam. Berarti saya menjawab jawapan Mak Noh. Pakcik kerja kuat Mak Noh sebab besi haruslah diasah supaya kedua-dua matanya kekal tajam. Dan sebagai orang yang mencintai ketajaman fikiran, pakcik bekerja pagi, petang, malam 7 hari seminggu kerana pakcik kata, tumpul yang lain tak apa, tumpul pergaulan pun tak apa, tumpul gaya hidup pun tak apa, tumpul berekreasi pun tak apa, tumpul memancing pun tak apa. Pakcik nak satu benda je yang menjadi aset pakcik yang ada daripada muda sampai tua, remain shining, iaitu ketajaman berfikir. Maka pakcik kerja kuat. Kerja kuat kerana itulah satu benda yang pakcik boleh buat, iaitu dengan menggunakan ketajaman berfikir. Yang kedua, nak jaga supaya ketajaman berfikir tidak merosot. Kerana Tun Mahathir pun kata, salah satu benda yang kita kena jaga adalah apabila tubuh mengendur, apabila otot mengendur, tanda ketuaan. Ramai yang tak pernah aware bahawa salah satu juga fikiran mengendur. Jadi orang jagalah kesihatan. Makan macam-macam kesihatan untuk menjaga usia tua. Makan macam-macam benda untuk menjaga kesihatan orang tua. Buat macam-macam exercise dan tukar gaya hidup untuk menjaga kesihatan orang tua. Tapi tak ramai tahu kesihatan mental dia. Itu dia kena kekal tajam, dia kena kekal be knowledge, kena tetap well informed. Okey, maka itu saya selalu bekerjalah untuk ketajaman berfikir. Sebab saya pun tak fikir kata ketajaman berekreasi dah tak ada banyak makna. Sebab saya cuba pergi recreation. Saya akan menyedihkan kawan-kawan saya. Sebab saya sampai satu level saya pergi lepak. Kalau lah orang tu cakap tak doesn't make sense, saya dah tak boleh. Saya rasa bersalah lah, saya orang ni saya mendengar dengan tekun. Saya dengar dengan tekun. Itu disiplin yang saya belajar daripada muda. Hormati kawan-kawan, hormati orang, tak kira dia siapa, kalau bercakap tekun. Sekarang saya tak boleh dah. 10 minit je kawan saya datang, Malaysia akan tergadai kerana perjanjian dengan Amerika. Saya dah nak muntah dah tuan-tuan. Seorang dia datang bagi tahu kat dia, bulan depan dia nak beli barang ni gila 5-6 ribu. Seorang dia datang dekat saya bagi tahu kat dia, saya dah tak boleh dah jadi Zainal yang duduk dengar tu. Dia datang saya punya tu, saya terus nak belah je, tinggal minuman yang panas. Lama-lama saya sedar bahawa saya dah tak perlu lagi dah duduk melepak dan mendengar perbualan-perbualan kosong, kerana saya bukanlah orang yang dulu. Jadi saya anggap ketumpulan bergaul perlu bagi sehat.
Berarti sihat. Dia tak menimbulkan tekanan pada saya pun dah rasa saya dah tak boleh nak duduk dengan ya, Mak. Ya ke, Mak? Oh, ya ke? Tak boleh. Sebab umur kita telah menjadikan kita mula menilai masa kita. Masa ni seolah-olah harta kita. Di mana kita nak bagi harta kita. Jadi kalau kita nak bagi dekat kawan-kawan yang kemudian tak menilai masa kita, tak menganggap masa kita tu penting, buat apa kita pergi? Maka kita cut off. Jadi saya jelaskan kepada tuan-tuan, tapi bagi budak-budak muda, dia masih perlukan benda tu. Tapi saya tanya, perlu ke? Perlu ke untuk gambar Instagram, untuk video pendek di TikTok, atau dia keperluannya sebenar? Semua proses sosial yang tuan-tuan lalui. Anak-anak muda ni lah. Yang kata Mak Noh Zakaria ni dia parah pagi dengan rotan dia tu, dengan cengkok baju dia. Maka itu saya ingatkan pada tuan-tuan dalam perbincangan free flow ni.